Laporan taktikal perlawanan AFC Champions League Elite 2025/26 Johor Darul Ta'zim JDT 00 Machida Zalvia. Tarikh 30 September tahun 2025. Lokasi Stadium Sultan Ibrahim. Ringkasan perlawanan. Perlawanan antara Johor Darul Ta'zim JDT dan Machida Zalvia berakhir dengan keputusan 0-0. Walaupun JDT memiliki penguasaan bola lebih tinggi 53.4% dan menghasilkan 12 cubaan ke arah gol, mereka gagal menterjemahkan dominasi kepada jaringan. Machida Zalvia tampil dengan organisasi pertahanan yang kukuh, berjaya menyerap tekanan dan menutup ruang serangan JET. Faktor pra-perlawanan. Ketiadaan pemain utama JET seperti Hector Herval, Johnny Razabal dan Shua Figado akibat isu penggantungan FIFA. Tekanan bermain di peringkat SCL dengan keperluan keputusan positif di laman sendiri. Machida Zalvia hadir dengan pendekatan lebih konservatif, memberi tumpuan pada kekemasan bertahan. Analisis taktikal, fasa penguasaan bola build-up. JDT menggunakan pendekatan ball possession dengan hantaran pendek melalui tengah. Namun, ruang antara garis, 10 space sering ditutup memaksa hantaran ke sisi atau percubaan jarak jauh. JDT bergantung pada kelajuan sayap untuk pecahkan blok pertahanan lawan. Serangan di kawasan akhir final tag. 12 cubaan direkodkan tetapi majoriti dari luar kotak atau sudut suka. Tiada kombinasi one-two atau cutback yang efektif di tepi kotak. Ketiadaan playmaker semula jadi menyebabkan kreativiti serangan berkurang. Transisi serangan balas. JET cuba memanfaatkan counter melalui sayap. Zalvia cepat melakukan red track selepas kehilangan bola, mematikan ancaman transisi JET. Pertahanan. Blok pertahanan JET kekal disiplin, tidak banyak peluang bersih diberikan kepada lawan. Duel fizikal kerap berlaku, terutama di bahagian tengah. Zalvia bertahan dalam bentuk kompak 4-4-2, 4-5-1, menutup ruang dalam. Statistik utama ringkasan. Penguasaan bola, JDT 53.4%, 46.6% Zalvia. Cubaan ke arah gol, JDT 12, tinggal 8 Zalvia. Sumber rasmi JDT. Gol, 0-0. Kekuatan JET, dominasi possession, pertahanan stabil. Kelemahan JET, kurang kreativiti di final tag, peluang tidak berkualiti. Isu dan cabaran JET, kekurangan kreativiti akibat ketiadaan pemain utama. Kurang variasi serangan, banyak bergantung pada cruising dari sayap. Final tag decision making tempo perlahan dan tiada larian masuk dari midfield. Set piece tidak dimaksimalkan walaupun ada beberapa sepakan percuma dan sudut. Cadangan dan penambah